Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Jumaat tanggal 28 November 2025 bersamaan dengan hari ini 7 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 46 mata memandang. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR iaitu Abah Haji kita yang mana dilaksanakan oleh beliau sendiri dengan rutin harian beliau iaitu mencari 10k langkah ataupun tapak. Dan Alhamdulillah pada pagi ini di live Presiden JKR kita berbual bicara santai dan mendengar pendapat dalam isu jodoh dan juga poligami pada pagi tadi, isu yang sangat panas. Jodoh, harta, ajal dan maut di tangan Allah. Allah lebih mengetahui kerana Allah Maha mengetahui. Dan juga daripada kita punya Director JKR International Tuan Dafi, kata-kata yang menjadi prinsip iaitu hidup sekali, mati sekali dan nikah pun sekali. Dan juga tak lupa ada pesanan daripada bapa King Zain yang memberikan pesanan iaitu jangan berkahwin lebih daripada satu. Cukuplah hanya satu. Dan daripada Presiden JKR kita, kehidupan manusia berumah tangga pasti ada ujian baik atau buruk. Setiap yang ujian kejadian yang berlaku semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira berapa usia perkahwinan seseorang, jika sampai waktu dia hendak berpoligami maka ada jalan penyelesaian yang perlu diambil kira. Penceraian itu halal tapi Allah benci akan talak. Iblis dan syaitan sangat menyukainya jika ada berlakunya penceraian. Dan 3 perkara untuk seorang suami yang ingin berpoligami. Dengar ya kepada semua wahai kaum Adam. Yang pertama, berlakulah adil, iaitu cukupkan nafkah zahir, iaitu wang, makan, minum, tempat tinggal, kesihatan dan segala keperluan yang lain. Dan juga yang kedua, kalau mampu melihat isteri sedih menangis sengsara akibat perbuatan yang dilakukan, kahwinlah sekali lagi ataupun maksudnya memadukan isteri. Dan ketiga, jika mampu melihat anak-anak dalam kesedihan dan sengsara dengan keadaan ibu mereka. Jika sanggup melihat kesemua keadaan ini, maka teruskanlah berpoligami. Dan untuk seorang isteri pula, yang pertama, lihatlah pada kekurangan diri, sebab-sebab kemahuan dan keperluan seorang suami. Yang kedua, jangan meminta cerai. Ini adalah ujian. Cuba perbaiki diri, menyokong suami. Ada kalanya seorang suami juga sedih, serba salah, duduk berbincang. Berbicaralah dan perbaiki segala kekurangan. Yang ketiga, pilihan berpisah itu lebih baik, maka buatlah pilihan agar keduanya lebih tenang. Soal hati hanya individu itu sendiri yang lebih tahu. Apabila suami berpisah dan berkahwin baru, kehidupan suami juga akan merasa ketara perbezaannya. Ada kalanya akan ada rasa ketara perbezaan ujian dalam kehidupan. Ketika ini, menyesal dan penyesalan terus dirasakan menghantui fikiran bagaimana hubungan isteri pertama dan isteri kedua sangat berbeza dalam melayari sikap dan kerenah dalam rumah tangga. Ketika ini, barulah seorang suami itu tahu bak kata pepatah yang mana permata ataupun yang mana kaca. Manusia memang tidak pernah sempurna, penuh dengan dosa-dosa masa silam dan kini, penuh dengan kekilafan. Pengampunan Allah lebih besar dengan dosa kita bertaubat. Di dalam Al-Quran boleh berkahwin 1, 2, 3 dan 4. Jika kita tidak mampu berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja. Dan daripada Ustaz Haji pun tadi ada ulasan. Yang pertama, hukum dalam Al-Quran nikah itu halal dan baik. Yang kedua, mengapa mahu berpoligami? Kena ada sebab dan kenapa. Dan apa kekurangan diri, berbincanglah dan duduk berbincang bersama. Yang ketiga, beri ruang dan waktu bersama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Ini untuk semua lelaki yang memilih untuk beristeri lebih daripada satu. Dan daripada Ustaz MYU juga, apa-apa yang terjadi baik buruk adalah dengan izin Allah. Kita manusia diilhamkan dengan sifat iman dan takwa. Nikah itu halal. Hukum halal jelas dan hukum haram juga jelas. Pilihan untuk hidup bersama dalam suasana sakinah, mawadah dan juga warahmah. Alhamdulillah, dan doa penutup pada pagi ini dibacakan oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri live. Dan saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras pada hari ini Jumaat 28 November 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Hamizah Abang Rusdi,
Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Faye, Norus Niza, Kak Ani Management, Mama Su, Di, Kak Fazilah, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Nurkiah, Saidina, Aisyah, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Zarizi, Umi Kalsum, Kak Farida Aziz, Kak Mariam, Nur Azian, Abang Bizit Hanif, Fas, Kak Syida Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, Ati, CPJ dan juga Bunda Aidah. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia pada hari ini sebanyak RM108 dan top infaknya adalah Kak Ani Management dan juga Kak Nani sebanyak RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Mosh Maulana, Nur Hayati, Zulfa, Siti Aminah, Muslihuddin, Lia, Nur Absinar, Icha Sri Mulyani, Alma, Maya, Kak Kentin Paul, Mariam, Siti Sharifah, Kang Abdul Ainun, Ramalia, Harahap, Siti Sadia, Eti Herawati, Bangha, Sabri, Ustaz MYU, Ustaz Ajid, Nur Rosari, Adam T dan juga Ayang Mekah. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM114,000. Top infaknya adalah Ustaz Ajid, Ustaz MYU dan juga Eti Herawati sebanyak masing-masing menginfakkan RM10,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan juga Abang Mus. Dan total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $80 dan top infaknya adalah Abang Mus sebanyak $70. Alhamdulillah. Dan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras GKR yang terkini pada hari Khamis 27 November 2025 yang untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM82, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM24.80 menjadikan jumlah keseluruhan untuk hari semalam sebanyak RM106.80 dan menjadikan jumlah yang terkini terkumpul hinggalah hari Khamis 27 November 2025 sebanyak RM15,252.65. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga semuanya terus istiqomah dalam melakukan infak sedekah dan semoga ianya menjadikan amal kebaikan yang bakal kita bawa ke akhirat kelak insya-Allah dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Amin. Dan juga untuk sesiapa yang berkelapangan nanti jam 9.30 bolehlah hadir ke live Lady Zara untuk program Kolbun Salim dengan topiknya tantangan dakwah di era digital dan juga esok hari jangan lupa pada jam 8 pagi kita berjumpa di live Presiden JKR iaitu Abah Haji kita dengan besok hari Sabtu adalah hari olahraga insya-Allah dan juga Sabtu Ahad berita off ya. Okey, sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini saya berikan ruang dan peluang untuk Kak Ayang membacakan kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini, jadilah diri sendiri walaupun hidup susah tapi tak menyusahkan orang. Syukuri dan terima apa adanya, tak perlu menjadi orang lain untuk ingin disukai, disayangi dan dicintai. Walaupun banyak kekurangan, biar banyak kelemahan. Abaikan kata orang, banggalah menjadi diri sendiri. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.